Halo bro, morning. Morning. Sama. Lagi belum 9 saya. Ingat you kata 9 ke 10 baru sampai. Oh, dia jadi sebab you ganti apa? Plug spark plug. Spark plug dalam tu ada 2 biji. Tapi tak ada kaitan mah kalau Tapi satu lagi tu pomen Ah. ada je dia masuk bawah sini, tak tahu apa jauh si dekat bawah tu. Dia masuk sini usik Tak dekat tahu bawah. Apa dia cakap itu dia punya. Mula-mula kan hari tu semput. Dia masuk bawah tak tahu apa je. Mungkin dia check itu crank sensor mungkin. Mungkin kot. Tak apa, kita check dulu. Alright. RPM tinggi, kita check dulu. Ni customer ni dulu dah pakai dah ganti dah semua motor tu. Hari itu pergi tukar spark plug dengan foreman dia check dia punya crank shaft sensor. Lepas tu dia tinggi pula. Okey, apa kita check dulu. Okey, kita start dulu. Aduh, tingginya ni. Tinggi ya RPM dia tu 2,500. Okey. Kita check dulu. Mungkin ada tempat bocor angin je. Alright. Okey, kita check dulu ya. Check depan enjin dulu, tengok kenapa macam tu. Ni macam ada bocor angin je mana tu. Bocor angin je. Tingginya. Sekejap, kita tengok dulu. Cover dulu. Sebab sebelum dia pakai tape tu, Aduh, tak pasang balik. batu pun Aduh, ni tak pressure valve itu crank pressure valve PCV punya. Tak pasang balik, kena pasang balik. Ini jangan pakai hose yang lembut macam ni. Kalau boleh pakai few hose ke apa ke, atau actual punya hose dia lebih tebal sikit lah, lebih tebal sikitnya. lagi power lah dia punya ni. Sebab timing tinggi, jadi dia punya minyak tendang balik. Okey, dah pasang balik, kita try dulu. Aduh. Itulah pasalnya. Itulah pasal dia tinggi sangat tu. Timing lari lah macam tu. Aduh. Okey, kejap je lah. Aduh. Okey, cuba start dulu tengok macam mana. Masuk balik. Aduh, pomen-pomen. Sila buat kerja dengan teliti ya. Dia tukar hari tu, dia tukar spark plug. Kata lepas tukar spark plug jadi macam tu. Pelik pula tu. Tak jumpa dah masalah tu. Kita try start dulu tengok macam mana. Kalau okey, okey lah. Kalau tak okey, kena reset dah. Alright. Bos, saya start ah. Saya start. Jaga. Alright. Macam ni lah baru betul. Tak tinggi sangat. Kejap saya tengok dulu ya. Ya. Okey, sekarang dia ada tak sampai 80 degree Celsius. So stepper motor buka.
lebih sikit lah untuk dia capai dia punya capai dia punya optimum temperature. Okay, nanti kita tengok macam mana dulu. Tapi okey. Alright. Kita on aircon tu. Okey juga, tak ada, boleh. On aircon pun okey. Jadi sofa nampak cantik lah. Okey. Aduh ya Dia bagi untuk performance balik. Tak pasal. Itulah jadi Sampai 2,000. 2,500 tu tinggi. Saya pun pelik kenapa boleh jadi macam tu. Kira okey lah kan ni. Boleh lah. Saya tengok okey lah. Okey. RPM tinggi sebab tadi buka cover kan, dah nampak ni tercabut. Okey. So ni hari tu dah pakai dah Evo 9 punya stepper motor. Saya ingat hari tu bila last kali jumpa 5 ke 6 bulan lalu Last year ke this year? Last year Oh, abang ini last year baru datang jumpa ganti stepper motor Evo 9. Saya pun terkejut kenapa boleh jadi tabir tinggi, takkan rosak. Nasib baik bukan. Ini je terkeluar dia punya hose tu. Okay, sekarang tengok balik dia punya setting dulu. Semua okey tak? Rasa okey lah. Step on aircon 68. Duduk dekat 8.5. Okey. 87 degree Celsius dah. Okey, kita tengok ya. Alright. I have a feeling I met this other side. It's good. Like super close to jacket on that. Rather not. Okey. On aircon, off aircon. 3, 2, 1 off. Alright, 20 step 8.5 macam tu ya. Alright, okay. Kita buka lampu semua dulu. Okay, test dimmer load. Okay. Alright, double signal. Okay, makan kita fog lamp. On balik aircon. Cantik, dia ada naik balik 8.5. 2 kipas 3 kipas 4. Cantik lah duduk dekat 8.5. Okey. Kita masuk gear A dulu. Gear A masuk. Okey. Gear A masuk, duduk dekat 708 RPM. Boleh lah dalam spek. Okay, gear A je dengan semua loading kita on. Okay. Pergi N balik, tak ada loading, dia naik balik 8.5. Cantik. Kita pergi D, gear D. Ok, duduk dekat 708 RPM dalam dimmer spec. Sebab auto kan biasa ada dekat dalam wajah dia. Kalau kita masuk gear A ke D ke tengah gear loading kan, so untuk auto ni dia duduk dekat 687 atau 708 RPM. Ya, cantik lah. Sekarang nampak dia voltage drop banyak ni sebab kita on semua barang. Kita off ya. Tengah test dimmer load.
Kira okey lah, api semua cun. Cantik. Okey. Offkan apa yang tak perlu. Okey. Alright. Tu sedangkan dia aircon. Lepas sangat. Biasa load yang paling kuat ni aircon dengan kita engage gear box tu tengah loading. Dia akan kuat sikit. Bukannya okey lah, cantik lah. Kalau tak ada aircon, so dia akan turun sikit lah. Sekarang dia step 23 je. On-kan balik aircon. Berada di 8.5 plus minus. Ok lah, boleh lah, tak ada isu. Pasang balik cover, boleh jalan dah. Ok. Kecil punya hal, tapi Yelah, satu hose kan. satu hose Satu hose saja. Habis je tu. efek semua. Yup, betul. Sebab tu dia sana tu dia sedut kuat musuh angin. Ini macam mana nak buka ni? Ini kena tolak. Kena boleh. Boleh. Tolak je ah. Tolak je. Okey. Macam mana komen? Padahal itu benda tu bukan benda tersorok tau. Okey. Test drive. Ada kerja orang ni. Mari. Ada kerja yang betul. Sampai ke kawasan ada orang 242 ya boleh lah hari itu. Overcon pun okey, tak ada. Overcon pun okey, tak ada tinggi-tinggi lagi dah. punca tu je. Punca tu je. Tengok ini pun senyap.
Senyap je. Tadi aduh. Boleh lah, tak ada hal. Cantik. Yang ni apa yang tak on aircon. Kalau kita on aircon dia pun okey lah je, tak ada hal. On aircon duduk dekat 8.5. Okey lah, boleh lah, tak ada hal.